Not perfect. Banyak masalah. Tapi we listen. Kita compromise. Kadang-kadang saya tak setuju. Tak apalah. Nak jaga kerajaan perpaduan ini. Kita sabar. Sebab apa? Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil. Tak ada rebut, tak ada terajang kawan-kawan, tak ada nak tepuk atap, tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa dari pilihan raya awal. Tidak ada. Sebab itu negeri ini bangkit. Saya bukan nak musuh dengan siapa. Tadi mesyuarat saya berfungsi sebagai Perdana Menteri. Belah kanan saya Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO. Semua ada. Kita bekerja seperti biasa. Sebab apa? Kita cinta kepada negara ini. Yang saya nak rayu kepada saudara, tanya. Tepuk dada, tanya saudara. Ini kita mahu ni apa? Untuk rakyat. Ini berebut, hentam sana. Apa dia isu dia? Tuk Min curi apa? Apa tentang dasar tak kenal ni? Apa yang dasar yang saya buat kelemahan? Bagi tahu, saya akan perbaiki. Banyak yang saya belum mampu buat. Betul. Jadi, ini saya minta kawan-kawan di sekitar fikir. Kerana kalau tanya Tok Min, saya tak setuju pilihan raya awal. Tapi tak ada pilihan. Nak buat mesyuarat Dewan Undangan negeri, nak menang, nak kalah, jatuh, bangun. Dari sentiasa. Kemudian mandat kita negara demokrasi. Ada majoriti dua, sekarang dah turun dua, naik pula dua. Ini apa ini?